rakyat. Jangan asyik bercakap sahaja dan jangan sampai rakyat hilang rasa percaya kepada ahli yang berhormat sekalian. Baru ini, telah menitahkan agar ternakan babi tidak diadakan di negeri Selangor. Namun demikian masih terdengar rungutan dari beberapa pihak yang seolah-olah tidak berpuas hati dan enggan untuk mematuhi titah beta. Sebelum beta menutup titah ucapan beta mengambil kesempatan di sini untuk memberi nasihat yang datang seikhlasannya dari hati beta sendiri kepada kerajaan beta dan seluruh rakyat negeri Selangor. Beta ingin berpesan agar semua pihak mengambil langkah berjimat cermat di dalam menghadapi keadaan ekonomi semasa yang amat mencabar ini. Beta merasa amat bimbang dengan kenaikan harga minyak dan gas dunia serta kekurangan bekalan minyak akibat dari peperangan di Middle East yang telah memberi kesan langsung kepada negara kita sehingga mengakibatkan kenaikan harga minyak dan kenaikan harga barangan keperluan sekaligus mengakibatkan peningkatan kos sara hidup rakyat. Sehubungan itu, beta menitah agar kerajaan negeri memberi keutamaan sepenuhnya kepada pembelajaran keperluan asas yang penting bagi membantu rakyat meringankan beban yang mereka hadapi. Segala bentuk pembaziran hendaklah dielakkan dan setiap sen yang dibelanjakan mestilah memberi faedah sepenuhnya kepada rakyat, terutama yang teruk terjejas dan memerlukan bantuan. Kerajaan beta perlu ingat, kebajikan rakyat hendaklah sentiasa menjadi keutamaan dalam setiap perancang dan pelaksanaan dasar negeri. Beta ingin menyentuh beberapa isu berkaitan dengan tanggungjawab kerajaan beta yang mentadbir negeri Selangor. Pertamanya, isu banjir yang telah berpuluh kali beta nasihatkan untuk diselesaikan dengan segera. Beta pernah menasihatkan agar pihak kerajaan negeri merujuk kepada pakar-pakar dari negara luar, terutamanya negara Netherlands, bagi mendapatkan idea terbaik di dalam mengatasi masalah banjir di negeri Selangor. Namun malangnya, nasihat beta tidak dipeduli dan tidak diambil berat, diibaratkan seperti mencurah air di daun keladi sahaja. Beta difahamkan bahawa setiap tahun akan ada peruntukan dari belanjawan negeri bagi mengatasi masalah banjir. Namun tiada hasil berkesan yang dapat dilihat sehingga ke hari ini dan banjir masih tetap berlaku di beberapa kawasan, terutama di kawasan perumahan di daerah-daerah negeri Selangor sehingga menyusahkan rakyat beta. Pada hari ini, beta sekali lagi menasihati kerajaan beta agar memberi fokus utama di dalam mengatasi masalah banjir ini. Perancangan dan tindakan untuk jangka masa pendek dan maupun untuk jangka masa sederhana dan panjang perlu disegera dilaksanakan. Sehubungan itu, dengan itu juga, beta mahu Sungai Kelang dibersihkan agar rakyat Selangor yang populasinya bertambah secara mendadak dari tahun ke tahun dikekalkan dengan sumber air yang bersih untuk minuman dan keperluan harian rakyat. Beta tidak akan jemu untuk terus bertitah agar tindakan diambil sehingga masalah banjir dan bekalan air bersih ini diselesaikan dengan ditamatkan once for all. Di samping itu, beta juga ingin menegaskan bahawa kerajaan harus peka
terhadap kilang-kilang yang tidak menguruskan pengurusan sisa secara berhemah, kerana ini mampu mendatangkan risiko pencemaran sungai. Tindakan keras harus diambil, terutamanya kepada kilang yang didapati beroperasi tanpa kebenaran dari pihak berkuasa tempatan PBT. Selain daripada itu, BT ingin menyentuh isu kebersihan yang melibatkan perkhidmatan pengangkutan sampah yang dilihat juga tidak dapat diatasi dengan berkesan oleh kerajaan Selangor. BT berkenaan mencadangkan kepada kerajaan negeri agar memberi tumpuan yang lebih serius kepada pembangunan industri waste to energy, memandangkan sektor ini merupakan antara pemacu utama masa hadapan dunia dalam mengenai cabaran pengurusan sisa dan keperluan tenaga lestari. BT difahamkan bahawa terdapat negeri-negeri lain yang telah terlebih awal mengorak langkah sejak beberapa tahun lalu dalam membangunkan industri ini, dan hasilnya memperlihatkan potensi yang amat besar bukan sahaja dari segi kelestarian alam sekitar, malah dalam membantu penjimatan perbelanjaan negeri. BT menyambut baik tindakan proaktif kerajaan BT untuk menubuhkan pasukan petugas khas krisis tenaga Selangor yang akan menjadi sebahagian daripada Majlis Tindakan Ekonomi Selangor MTES untuk membuat analisa dan merancana tindakan kerajaan supaya kesan ekonomi dapat diminimumkan. Namun segala tindakan ini perlu dilaksanakan segera dan jangan hanya sekadar hasrat dan cadangan semata-mata. Isu jalan berlubang dan membahaya seri menjadi rungutan rakyat dan menyusahkan rakyat BT. Ahli yang berhormat perlu tahu bahawa BT sering menerima aduan secara bertulis dari rakyat BT tentang segala kegagalan pihak kerajaan menangani masalah asas rakyat. BT mahu pendekatan yang lebih sistematik, bersepadu dan berkesan dilaksanakan agar masalah asas ini tidak lagi menjadi rungutan rakyat. Jangan asyik bercakap sahaja dan jangan sampai rakyat hilang rasa percaya kepada ahli yang berhormat sekalian. Baru-baru ini, BT telah menitahkan agar ternakan babi tidak diadakan di negeri Selangor. Namun demikian masih terdengar rungutan dari beberapa pihak yang seolah-olah tidak berpuas hati dan enggan untuk mematuhi titah BT. BT telah memberi faktor-faktor kenapa ternakan babi tidak sesuai di negeri Selangor. Antaranya faktor tanah yang tidak mencukupi dan ternakan babi diadakan di kawasan penempatan penduduk yang padat dengan umat Islam. Di samping itu, isu pencemaran sungai dan udara juga menjadi faktor kenapa ternakan babi di negeri Selangor tidak sesuai. Bagi masuk itu, BT telah menyarankan agar isu ini diselesaikan dengan mengimport daging babi dari luar, terutamanya dari negeri Sarawak untuk bekalan kaum bukan Islam yang memerlukannya.